So kita ada juga Duke Eros tu juga. Nama dia Eros Johnny. Power dia lebih kurang 95%, lebih kurang sama harga. Nama Aziz. Sekarang pakai Versace Eros. So actually kita daripada Belangko. So kita ada juga Duke Eros tu juga. Nama dia Eros Johnny. Power dia lebih kurang 95%, lebih kurang sama harga. Kena Johan Ghazali tak Jojo? Ya. Okay, so dia adalah ambassador Blanco Fragrance. So ini khas untuk Jojo. Nama dia Phantom. Dia okay, fresh tu ada. I would say it's more towards like bau macam cool macam tu. Okay. So bau dia ada bau citrus, ada woody, musky pun ada. In my opinion, indoor. So actually untuk yang Phantom ni dia boleh pakai indoor pun boleh, outdoor pun boleh. So agak-agak boleh teka tak harga dia berapa? Yang ni 70. Actually bawah dia memang bawah 70. Oh. Ya. Yang ni boleh bagi dalam 8 over 10. Sangat fresh, very cooling, and the good thing is that dia boleh pakai like indoor dengan outdoor. Kat mana-mana sajalah boleh pakai. Siapa yang belum try, boleh try.